Personaliti TikTok dan usahawan terkenal, Kida Krip, sekali lagi menjadi tumpuan netizen selepas produknya didakwa dijual pada harga yang dianggap tidak masuk akal. Kali ini, menu pencuci mulut terbaru iaitu tiramisu menjadi punca beliau menerima kecaman ramai di media sosial. Baru-baru ini, tular satu video yang memaparkan Kida mempromosikan tiramisu eksklusif hasil air tangannya sendiri, dijual pada harga sekitar RM40 sebekas. Walaupun beliau mendakwa bahan-bahan yang digunakan adalah premium seperti keju mascarpone asli dan kopi import, ramai netizen beranggapan harga itu terlalu mahal untuk sebekas pencuci mulut yang bersaiz sederhana. Beberapa pengguna media sosial meluahkan rasa tidak puas hati dengan menyatakan bahawa tiramisu buatan sendiri di rumah pun tidak mencecah kos sebegitu tinggi. Malah, ada yang membandingkan harga tersebut dengan pencuci mulut di hotel 5 bintang yang jauh lebih murah. Ni ke yang orang cakap mahal, sebekas RM40 tiramisu. Kalau kata dengar nama tiramisu ni, kita rasa kita semua boleh fikir. Kita pakai makropo, kita pakai biskut dia yang panjang-panjang tu, budobi apa yang mahal tu. Kita pakai pula kopi Daviscon. Kita pakai semua barang mahal. Kita pakai krim ancur. Kita putak pakai tenaga. Yang sebenar-benarnya mahal bukan kerana barang saja, tapi kerana tenaga dan cara nak buat dia tu. Yang ni tiramisu yang ada dekat kedai kita. Satu bekas ni RM40. Kalau kata kunafa pun RM40. Tapi kalau kata mango dengan naga RM30. Kalau kata hampa nak makan puas, kita prefer untuk hampa beli yang ni. Penuh sudah tak mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 keping biskut dalam ni dah. Sangat sedap. Banyak gila krim dia. Ni dia umpama triple ke quadruple punya isi. Rasa dia punya roti, dia punya krim tu tak manis. Saya memang tak suka manis, sebab tu saya buat produk saya semua tak manis kan. Kalau kita manis lagi, saya minta maaf tau. Sebab dia pun tak suka manis. Kulit dia, tengok dalaman dia. Yang ni dalaman full crepe kita, okey. Kalau kata mahal, kita minta maaf. Tapi barang kita pakai semua barang premium. Sama macam baker-baker lain. Kalau kata mahal sekali lagi, kita minta maaf. Tapi kalau kata nak makan puas, beli yang ni. Yang ni tak ada support vendor. Kalau kata nak beli yang ni satu pun boleh, nak beli 10 pun boleh, tak ada limit. Sehingga mana saya ingat saya nak buat pintu ampang. Orang ampang on tak on, kita go dengan cheese, okey.